Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hikmah Juni. Fokus minggu ini 3 minit bersama Japan. Penyasaran subsidi diesel di bawah Budi Madani menggunakan MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan hingga 1 bilion liter setahun sekaligus membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi dan menjamin kestabilan bekalan api dalam negara. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ketirisan subsidi sebelum ini banyak berlaku dalam sektor diesel kerana penggunaan pengesahan melalui MyCard tidak dilaksanakan secara meluas seperti petrol RON 95. Memetik laporan bernama, penggunaan MyCard membolehkan hanya warga negara yang layak menikmati subsidi manakala bukan warga negara perlu membeli bahan api pada harga pasaran ditetapkan. Jelasnya, pelaksanaan subsidi diesel juga akan menggunakan pendekatan sama seperti mekanisme subsidi bersasar RON 95 yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Kelayakan subsidi akan dikenalpasti secara automatik melalui sistem sedia ada, sementara individu yang memerlukan kota tambahan 100 liter sebulan perlu membuat permohonan melalui portal atau di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan yang berlaku untuk diesel di dalam negara ni lah dalam setahun. Dan 1 bilion liter tu penting jugalah, kerana kalau kita dapat mengurangkan bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara. Untuk rekod, kerajaan menetapkan hak kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan di bawah program Budi Madani Diesel dan kota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau RON 95 bersubsidi. Pemilik persediaan kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak boleh memohon tambahan 100 liter sebulan melalui portal rasmi www.budimadani.gov.my atau secara fizikal di Pejabat LHDN di kawasan masing-masing. Rakyat tak payah register, asalkan dia ada IC, dia terus diregister dalam sistem kita ada dan dah terus di-enable di pam-pam minyak. Automatically bila you pergi, you cucuk your IC, kelayakan you akan diberikan, so tak payah register. Tapi untuk body diesel, kerana kita nak bagi ruang sikit di mana mereka yang memerlukan kuota tambahan, dia kena mohon untuk mendapat 100 liter lebih itulah. Jadi untuk 100 liter lebih tu, you masuk kepada portal yang kita sediakan ataupun you melawat pejabat LHDN dan pegawai-pegawai sana akan menolong register untuk mendapat kelayakan tambahan 100 liter sebulan. Rakyat Malaysia di seluruh negara termasuk pemilik kenderaan diesel berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan mempunyai cukai jalan yang sah boleh menggunakan kuota ini untuk mendapatkan bekalan diesel dengan harga subsidi RM2.10 seliter mulai Julai ini. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas taklimat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kota Kinabalu pada Selasa. Sekian 3 minit bersama Japan. Dapatkan info semasa dan perkembangan terkini Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Japan Sabah.